Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nawaitu ta'allama wa ta'allima wa nafa'a wa intifa'a wa muzakkara wa tazkiya wa ifadah bi istifadah wa hasa'ala tamasuki bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khairi bi tigha wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل وجعلنا من العلماء الصالحين. اللهم آتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا ما علمتنا وجعلنا مخلصين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبح الطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tadi akan Fatihah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada keluarga baginda dan pada mulia Imam Makan dan kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani dan kepada Kim Zaki Shah dan juga kepada Umi dan Abi untuk kesihatan mereka dan mudah urusan mereka, dan juga kepada seluruh keluarga kita dan kaum kerabat kita yang telah pergi mendahului kita, dan kepada guru-guru kita, semua ahli-ahli ulama guru kita, dan khususnya kita hadiahkan Fatihah pahala ni kepada Habib Abdullah Alwi Al-Hadad lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa 'ulumihi fid dharain. Okey. Apa kemarin sampai dekat wa mukhalatatin nasiyan wal mudaratihim. Ini nasihat untuk mencari guru yang mursyid tuan, dan orang mengipa sifat-sifat mereka, mukhalatati dan benda yang tak boleh diikut mereka, itu seperti mana pergaulan mereka dengan manusia kan. Contohnya kalau kemarin dah kita beritahu kan, kemarin dulu, kalau guru ni, syekh yang mursyid ni, mereka bercampur dengan orang yang fasik, bercampur dengan orang baik pun, bercampur orang yang orang jahat pun dia orang campur, tapi dia orang tak terikut. Kalau sebagai seorang awam, atau macam kita ni, kalau kita bercampur dengan dia orang, kita terikut dengan dia orang. Okey. Wa da'wati qaribi, dekat situ kan. Seperti mana berdakwahnya golongan yang dekat, qarib dekat kan, wal ba'id ila Allah. Berdakwah pada golongan yang jauh pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ni kan berdakwah pada golongan yang jauh dan pada golongan yang dekat kepada Allah, yang pada yang orang yang tak taat kepada Allah ataupun orang dekat kepada Allah, mereka berdakwah. Sebagai kita seorang pelajar ni, kita berdakwah pada diri kita sendiri ya. Kita kena dakwah pada diri kita. Kita tak boleh sampai kepada orang lagi kan. Jadi kita sentiasa kena berdakwah pada diri kita. Kita betulkan diri kita balik dalam kita menuntut ilmu ni, cantik dah. Kita nak kena berdakwah pada diri kita. Dulu masa umur belas-belas kan, saya dekat dengan sekolah
sekolah tu dulu pernah saya duduk di situ, sekolah anak yatim. Saya rajin pergi situ lah, pergi. Tapi saya macam orang panggil apa, masa di sekolah tu teringin tengok orang, kira seronok lah tengok apa guru-guru di situ ngajar apa semua. Tapi saya tak ngajar lagi di situ, dan dia orang pun tak panggil saya mengajar situ sebab apa tau? Sebab waktu tu bukan waktu kita lagi. Waktu bukan waktu kita berdakwah lagi. Jadi waktu tu kan tengah belajar lagi. Tengah belajar di pondok apa semua kan. Waktu tu bukan waktunya lagi, dan Allah Taala pun tak bagi kita dakwah lagi waktu tu. Dan memang tak sampai lagi. Kita relax dulu. Jadi tengok abang-abang yang keluar daripada universiti apa semua waktu tu kan, dia dah mengajar di sekolah tu kan. Jadi kita macam seronok, kenapa aku tak boleh mengajar sini kan. Tapi kita hanya pergi pun untuk hantar surat Pak Isa, jaga Dewan Pak Isa waktu tu kan. Tapi memang Tuhan tak bagi lagi untuk kita jadi macam mengajar apa semua. Kita bukan minta minat bahagian guru kan, tapi tak boleh kan. Tapi sebenarnya itu bukan waktunya lagi kan. Waktu kita nak berdakwah ataupun kita nak sampai kepada orang ni, dia akan tiba satu waktu kita akan sampai waktu tu. Ni waktu sekarang. Waktu sekarang dah kita kena terpaksa baca kitab sampai tu, dia ada waktu dia. Dia akan tiba ke waktu dia. Wa ma ashbaha dzalika fatusallimuhu lahu. Dan yang menyerupai yang demikian tu ada benda-benda lain lagi lah. Fatusallimuhu, maka engkau serahkan urusan tu pada guru engkau, guru yang mursyid tuan. Serah kat dia. Dan ni benda-benda yang tak dapat kita contohi dia lah. Kalau ada benda yang macam tapi ada yang kita boleh tanya dia. Dulu masa okey, wala ta'tarid alaihi. Ini benda yang orang panggil apa? Ada yang seperti mana yang kita tak dapat mencontohi guru kita tu lah. Dan ada benda yang kita tak boleh ikut dia. Ada benda yang kita dapat ikut dia. Yang ni macam yang saya bagi tahu contoh kemarin tu kan, Rasulullah apa semua tu kan. Okey. Tengok ke wala ta'tarid, dan jangan kita i'tirad. Jangan kita i'tirad. Okey. Jangan kita i'tirad, iaitu orang panggil apa, kita bertanya-tanya dengan guru kita ni. Kita ada seuzon dengan dia, sangka buruk kepada guru mursyid yang kita angkat tadi tu. Yang kita angkat, kita nak jadikan guru kita tu, guru mursyid kita. Wala ta'tarid, jangan kita i'tirad alaihi, yang orang panggil atasnya, fi syai'in, atas guru tadi tu. Alaihi itu kembali pada guru kan. Dalam hati kita ni kita ada i'tirad, kita ada macam tak puas hati kat guru kita tu. Atas guru tu, fi syai'in, pada sesuatu, min ahwali, daripada keadaannya. Dan sebab apa tau, guru kita ni dia berbeza. Kadang kalau kita tengok dulu ada seorang tu guru tarikat tau. Dia tarikat semua akhlak dia semua clear, sempoi apa semua clear dah kan, bagus semua. Tapi satu benda tu, dia minat tengok bola. Kita pun nak tengok buatlah tu guru ni, dia apa, tengok ni Piala Dunia punya. Dia tengok hak lain dia dah clear, dia tak tengok apa semua, dia jaga batasan apa semua, tapi dia peminat tengok World Cup. Itu. Tapi kalau kita i'tirad dia, kenapa tuan kita tak boleh. Sebenarnya di situ kita sebagai anak murid kan, kita berhenti di situ je, kita tak boleh i'tirad dia. Itu serah dengan Tuhan. Ada apa sebab ada lagi. Kalau kita tengok dia ada merokok kan, dia nak kenapa tu guru ni dia alim tapi dia merokok. Itu tak boleh, itu kita tak boleh i'tirad dia. Ni tu apa, Imam Haddad ni dia cakap macam tu lah. Seorang yang melalui jalan ni dia dah bagi tahu macam tu. Wala ta'tarid alaihi fi syai'in, kita i'tirad atas dia tu sesuatu, fi ahwali, dalam kelakuan dia ataupun keadaan dia, la zahiran, dalam keadaan zahir dia pun, keadaan zahir dia ataupun keadaan batin dia, dalam batin dia. Kenapa guru ni macam ni, lepas tu kenapa guru ni macam ni, tu tak boleh. Sangat dilarang.
Sebagai seorang yang murid ni, nak menjalani jalan akhirat ni, jalan dekat dengan Allah ni, sangat dilarang benda tu. Kita antirat guru kita tu kena tutup aib guru kita. Kalau ada guru kita benda tak elok tu, kita tutup dia. Itu terhadap syekhnya tu, syekh kita itulah. Baik itu perkara zahir ataupun benda tu benda batin. Wa in waqa'a, dan jika jatuh pada hati kita tu, fi qalbika, pada hati engkau, syai'un, sesuatu, minal khawatiri, daripada orang Indonesia panggil geritik hati, iaitu lintasan hati. Khawatiri ni lintasan hati, benda tak elok dia lintas kat hati kita. Mesti syaitan akan usik hati kita. Kata terus kata guru ni macam tu, suruh kata macam tu kat syekh kita ni. Fi jihatihi, pada jihah ni berhadap, wajah pada berhadap dia, pada hadapan syekh ni, pada arah syekh. Pada kita menggeritik hati kita nak kata kat syekh. Hati kita dia pusing, mesti nak kita nak kata ada benda tak kena kat dengan guru kita ni, kita syekh kita ni. Macam tu. Dalam hati kita ni ada yang i'tirad kepada syekh kita ni. Itu apa, setara terbaiknya Habib Omar tu pun ada orang kata. Dulu masa duduk dekat Darul Musaffah, apa dia orang dia kata kat Habib Omar ada tak kena kat Habib Omar pemerintahan Darul Musaffah ke macam mana kan. Lepas tu dia orang pergi mengadu tu kat Ustaz Abu Zaki, Syekh Abu Zaki. Syekh Abu Zaki ni kenal Syekh Abu Zaki kan? Syekh Abu Zaki dekat Darul Musaffah ni, dekat Tarim sana dia ada rumah. Rumah dia rumah macam lama. Dia beli tu rumah tu dengan tanah, beli rumah sekali. Dia duduk situ dulu, dia rajin kat pergi belajar kan dia kitab kat rumah dia. Lepas tu dia Ustaz Abu Zaki ni dia cakap, dia orang kata kat dia, kata Habib Omar macam ni. Dia kata kau orang semulia macam tu kau boleh kata. Dia cakap betul lah. Benda yang lintas hati kau tu syaitan, dia kata. Syekh Abu Zaki cakap gitu lah. Dia kata tu guru kita tu, kita ada lintasan benda tak elok kat dia. Tak boleh benda tu. Hak tu dengan Tuhan je. Dia kata betul. Ya, kalau ada lintasan hati benda tak elok kan, kat guru ni dia lain sikit, kita tak boleh. Kita tak boleh kata kat dia. Dia ada satu sebab, ada benda terhalang kita tu. Nak sampai ke ilmu, nak dapat ilmu ke, tu benda tu terhalang sikit. Kalau macam kita tak suka kan, kita kena jauh macam tapi nak jauh kita duduk satu tempat tu kan. Tapi tak ni kalau macam duduk macam tutup tempat lain lah. Betul dah kita tak nak tu orang ni tak berapa boleh kita rapat dengan guru. Sebab kadang kita nampak aib dia terbuka apa semua, tapi kita kena tutup benda tu. Tuan. Lepas tu macam Syekh Abu Zaki tadi lah. Tapi ada seorang kawan saya ni. Kawan saya ni kira dia akhlak dia bagus ya. Dia memang mau tawaduk, bagus ya dia, masya-Allah. Satu hari tu saya dia tak datang kelas. Dia tak datang kelas tu, kelas yang pertama dia. Macam tadi kan kalau korang kan macam ada kelas Ustaz Bakir, ni kelas kedua, kelas awal kan. Saya tanya dia, kenapa kau tak datang kelas awal? Tadi Syekh Abu Zaki ajak sembang. Okey. Syekh Abu Zaki ni dia ada kelas dia di dalam Darul Musaffah juga, dalam masjid tu, Masjid Darul Musaffah. Ya, tapi kalau laluan Syekh Abu Zaki ada nampak, dia panggil pelajar Malaysia dia ajak sembang. Ajak sembang dia lama, dia sembang layan tu. Kawan saya ni, dia boleh pergi layan tu. Bagus dia akhlak dia bagi adab dia. Dia pun tunggu dengar. Dia kata, kau boleh tolong datang dengar aku nak cakap. Boleh. Dia dengar duduk tepi tu dekat koridor tu kan. Tunggu Syekh Abu Zaki cakap. Dia cakap, maksud tanya dia, kau kenapa kau datang lewat tadi, kau tak datang kelas awal tadi. Tak, Syekh Abu Zaki ajak sembang. Dia tahu. Tapi Syekh Abu Zaki ni bila ajak sembang, dia bukan sembang kosong. Dia sembang ilmu. Lepas tu dia di kawan ni pun dia tak cakap ada kelas lah buku tadi, ada ni lagi ada kelas yang dia tak cakap, dia diam, dia dengar. Tapi lepas tu memang ada kawan ni daripada Singapura.
Kawan tu kan Darul Mustafa ni banyak tempat, daripada Kanada, London, ada Mexico, ada apa Brazil, semua banyak negara-negara lain yang pergi belajar situ. Jadi kawan ni dia daripada Singapura, tapi Syekh Abu Zaki pun asalnya di Singapura, tapi dia dah duduk kat Malaysia dah. Lepas tu dia dengar Syekh Abu Zaki cakap tu, kami selalu kalau lalu kat kawasan tu tengok nampak Syekh Abu Zaki dari jalan, terus tak pergi sebab kami ada kelas. Kalau macam tak ada kelas, boleh dia panggil. Saya panggil, aduh mak, dia panggil pula dah. Dia panggil, dia layan, dengar dia cakap. Oh ya, kita kan nak ni, kita kan macam nak lari dari dia, mesti kita kena dengar. Tapi kalau nampak dia, kau nak buat lain, masuk ke kawasan kelas kan. Ada pintu lain. Masuk. Lepas tu, kawan ni kan, yang kawan abang nama apa tu? Lupa nama dia. Wasfi kot tu. Lepas tu dia pergi kat, nampak saya dia pergi. Dia bagus dia. Tapi sekarang ni kawan tu dia yang jadi pelajar paling alim kali. Masya-Allah dia. Dia jaga dia punya adab dia tu. Dia tunggu kat Syekh, walaupun Syekh duduk dekat apa, dengar sampai habis. Okey. Wala batini, la zahiran wala batinan. Jangan kita ada intirat, tertangka buruk lah dekat guru. Wa in waqa'a, dan jika jatuh juga, fi qalbika, pada hati engkau, syai'an, sesuatu, min khawatiri, pada orang panggil perlintasan hati, fi jihatihi, pada arah syekh tu, fa ijtahid, fajtahid, maka berusahalah, fi nahyihi, pada menolakkan sesuatu tu. Kita kena, kalau tiba-tiba dia jatuh benda, kita hati kita, syaitan kata tu guru kita buat benda tak betul, ada benda lah, kita kena tolaklah hati kita tu, benda tu. Angka tadi tu daripada engkau, apa dia, salah satu tu nanti ada salah satu Tuhan akan tolong kita. Kalau kita sangka baik dengan tu, pada dari diri engkau tu. Fa illam okay. Dalam hati kita tu ada timbul rasa macam terlintas. Kenapa guru aku macam ni? Kenapa macam ni? Lepas tu maka berusahalah menghalangkan benda tuan daripada masuk dalam hati kita, benda tak elok. Yang kita kata kat tu guru kat kita tu. Kalau orang lain kita boleh kata, tapi mak ayah tu tak boleh kata, kawan apa mau tak apa. Tapi kalau guru ni dia lain sikit. Guru ni dia pangkat dia tinggi. Pangkat dia tinggi lepas daripada mak ayah kita, guru kita. Untuk guru kita. Dia sebab dia ayah juga dengan mak kita juga dalam alam rohani kita. Kalau mak dia pertalian darah dengan kita, mak dengan ayah kita tu pertalian darah. Lepas tu ada pertalian kita kahwin dengan dia, pak mentua dengan mak mentua. Tapi yang kuat juga sebagai guru kita. Fa in lam yantafi, maka tidak hilang juga. Maka jika tidak hilang juga, yang tak hilang, dia suruh lepas tu dia rasa dia suruh kita buat ni, tapi dia buat ni. Begitu begini memang kita rasa kan. Fahaddith bihi, maka ceritakan sesuatu itu, bihi, padanya, pada guru itu. Kita kena cerita kat guru tu. Kita nak bagi tahu ke dia kenapa Syekh, tapi berdua-duaan dengan dia, kita cerita kat dia. Ni Imam Haddad bagi tahu dalam kitab dia kan. Seperti kita seperti ada satu kisah dulu ni yang apa, dia tengok kat guru dia kan. Guru dia tu tapi ni yang dia bagi tahu ni, kita setelah kita cari guru yang mursyid tau, kita jumpa. Tu ada doa guru mursyid tu. Kita jumpa guru tu. Tapi kalau ada benda yang tak elok kat dia lagi, semua tu kita kena jaga daripada hati kita pandang serong kat dia. Lepas tu apa, mesti ada tak elok, mesti ada, kalau kita tengok mesti ada benda tak elok, tak kira sebaik mana pun dia, mesti ada benda yang sikit dia punya ni juga.
Tapi benda tu yang kita kena buang dari hati kita kalau ada benda tak elok tu. Lepas tu ada seorang tu, ni cerita betul lah. Dia anak murid dia tu kan datang belajar. Belajar tiba-tiba tengok dekat kepala syekh dia tu ada tulis kafir. Kebetulan anak murid dia ni kasyaf juga ah. Kasyaf kira nampak terbuka tersingkap juga lah dia punya ni kan. Nampak dia tulis kafir. Cerita ni makruf lah, terkenal. Lepas tu dia pun dia tak nak belajar dah. Dia tahu kata guru dia ni ahli neraka. Sebab ada tulis kafir kat farah ke dahi tu kan. Lepas tu dia tahu kata dia ni ahli neraka kan. Tiba-tiba dia tak tahu belajar, dia pergi dia pergi belajar, dia pergi kerja dekat pasar borong, pasar. Lepas tu tok guru dia heran tengok mana pelajar ni tak datang. Lepas tu dia pergi cari dekat pasar borong tu. Dia pergi cari, jumpa. Dia kata, kenapa kau tak datang belajar? So dia kata sebab tok guru tu cakap, kena kau tengok apa dekat dahi ku ada kafir. Dia kata begitu. Kira tok guru dia dah tahu dah. Lepas tu dia cakap, macam mana kau tahu? Dah, aku dah tahu dah kata aku ahli neraka. Dia kata, tapi aku terus juga mengajar sebab aku dari kecil memang aku jadi orang baik lah. Aku tak pernah lagi buat benda tak elok kat Tuhan kan. Kira aku tak pernah buat maksiat, tak pernah buat, tapi Tuhan tetap Tuhan tuliskan kafir kat dahi ku kan. Aku ni ditetapkan ahli neraka. Tapi itu urusan Tuhan, dia kata. Tapi yang pentingnya aku terus buat benda baik. Tapi bila dah ada kejadian jadi macam tu kan, terus hilang di dahi dia tu, terus jadi dia orang mukmin muslim kan. Dia tulis di dahi dia, tertukar pula benda tu kan. Baru anak murid dia tu tengok. Dia dah tahu lah. Lepas tu dia terubah. Kiranya orang panggil apa, kalau kita sangka baik dengan guru kan, dia lain. Sebab guru ni dia ada sebab, kalau kita tanya dia kenapa macam ni kan, dia bagi tahu. Itu kan. Dan untuk guru ni yang pertama, dan juga dia kalau dia guru yang mursyid, mesti ada sebab dia buat sesuatu benda tu. Itu. Dulu masa saya kalau kat Kedah dulu kan, kalau berkesempatan naik dengan Tok Guru di Kedah waktu tu, umur belasan tahun lah. Belasan tahun. Lepas tu panggil apa, buku kecil kan, kecil saya akan tulis. Sebab Tok Guru ni dia penuh jalan mujahadah, zikir apa semua kan, dengan Tuhan kan. Dia hidup dia, perjuangan dia apa semua dengan Tuhan dia. Jalan dengan Rasulullah, dengan apa semua. Memang dia nak selamat kat alam barzakh, alam akhirat dia kan. Lepas tu memang dia orang mulia kalau Tok Guru kan. Tok Guru dia ulama kan, dia buka pondok waktu tu kan di Kedah kan. Lepas tu saya bila ada kesempatan kena naik kereta dengan dia, saya akan tulis persoalan banyak kat kertas tu. Saya sempat lagi saya tanya, tapi jangan bagi Tok Guru kita nampak. Kita tanya, Tok Guru suka makan apa? Saya suka makan laksa. Saya tulis. Saya tanda dah, saya tanya dah. Tok Guru dulu macam mana pelajaran Tok Guru belajar? Saya belajar macam ni. Kan benda tu kan yang kita nak tahu. Benda tu memori yang kita bersama dengan dia tu memori indah. Mungkin orang lain tak rasa indah kalau kita rasa seronok. Lepas tu kita tanda. Kita yang mana kita tanya, tak kira tanya benda pelajaran ke, benda apa, kita sentiasa kena tulis. Sebab sesaat duduk dengan dia tu nikmat kan. Dan benda yang kita duduk dengan orang mulia, dia tak pernah tengok Tok Guru saya yang tu kan. Dia tak pernah langsung. Orang sekarang ni mesti kena Siti Aziza kan. Kalau siapa yang hero-hero artis hebat kan, kira ada yang bila dia sebut tu mesti semua orang kenal kan. Siti Aziza ke siapa ke yang baru-baru ni kan. Jadi dia tak kenal langsung. Hatta kalau orang yang lama pun dia tak kenal. Maksudnya dia tak tengok langsung benda-benda gitu. Tok Guru ni dia memang jaga benda tu. Jadi hati dia mulia dan dia ni sentiasa mimpi Rasulullah. Jadi orang Rasulullah nak masuk dalam satu hati yang mulia ni, dalam mimpi yang mulia ni, memang dia pilih orang yang hebat, orang yang mulia. Kadang ada juga dia masuk dekat orang yang kafir, dia masuk juga untuk nak masukkan dia dalam Islam. Tapi roh-roh yang suci, kadang mimpi Imam Ghazali, kita duduk bersama dengan dia kan. Lepas tu dia memang hebat zikir, dia pemegang zikir dia. Sampai 3 tarikat dia pegang. Tarikat Ahmadiyah, Syatariah, Naqsyabandi dia pegang. Memang dia zikir, ahli zikir lah. Banyak orang sihir dia. Tak apa, lepas tu
saya kira tengok dia macam lain lah. Saya akan tulis kat tangan ke, tulis apa, nanti balik kat pondok saya tulis balik apa yang tok guru tu. Tok guru saya pernah tanya tok guru tu belajar nahu. Tok guru tu dia senaraikan daripada kitab-kitab nahu 30 kitab nahu. Dengan daripada matan jurumiyah dia tulis. So dalam fiqh dia kata lagi bila dah dia ngajar kat masjid, saya buat driver dia kan. Ngajar kat masjid balik pula tok guru pernah belajar kalau fiqh dari kitab fiqh apa je. Oh saya ada kitab fiqh ni. Baijuri apa semua dia saya tulis. Kira sampai 30 40. Yang dia belajar dengan guru dia. Itu saya macam semangat kalau kita duduk dekat dengan orang. Apa last kali orang panggil apa? Saya pergi dengan kawan-kawan macam 4 orang ni yang pergi jumpa dia. Dia kan tua lama, dia tak tahu kisah macam perkataan baru-baru kan. So saya dengan kawan dia semua banyak tanya soalan ke apa dia, banyak tanya fiqh ke tanya apa-apa kan. Dekat sampai kat saya ni waktu tu budak-budak lagi kami, macam belas-belasan tau. Lepas tu saya tanya Pak Lang punya memori, kau ni ditolak dia. Kau tahu tu kan bahasa orang putih, memori mana Pak Lang pun dia pun pelik. Dia kan bahasa baru moden kan, dia tak faham kan. Orang mana tanya memori lepas tu apa? Tak kan kenangan. Kenangan Pak Lang dengan ni Pak Lang di Mekah tu macam mana? Kat saya di Mekah tu masa kami sebut memori tu, saya sebut memori tu, dia tak faham memori apa dia ni, apa memori tu macam orang moden sekarang dia kenal apa memori tu kan. Memori macam kenangan kita, kenangan manis, memori manis. Pak Lang duduk dekat Mekah tu kan. Kita suka tanya tok guru macam tu. Jadi orang panggil pom. Tapi dengan kawan-kawan ni lawak bila kita teringat balik kisah-kisah tu kan. Lepas tu Pak Lang tu pun cerita, dia pegang dada kita doa, lepas tu pegang kepala masa tu doa. Kita apa kenangan manis dengan ulama-ulama kan. Jadi kalau kita bersama dengan Pak Lang Zakaria tu, dia sokok. So tok guru saya ngaji dengan Pak Lang Zakaria tu 18 tahun. 18 tahun dia tak, tok guru saya tu di Kedah tu dia buka pondok kan. Tok guru Pak Lang Zakaria ni meninggal. Dia buka pondok 18 tahun. Dia buka tu masa umur dia 25, dia mana ngaji betul . Lepas tu dia dah 18 tahun kan. Pak Lang Zakaria kalau nampak dia tok guru saya ni, dia tengah isap rokok kan. Pak Lang Zakaria tengok tok guru main, dia campak rokok. Dia punya hormat kat tu anak murid dia. Pak Lang ni Baba Khairul ni, tok guru saya kan. Saya pernah belajar kat dia, tapi waktu zaman saya belajar kat dia tu, Pak Lang Zakaria tu dah tua dah. Dia masih ada lagi, tapi dia tak larat dia ngajar sikit je kot, tak larat. Saya pergi belajar di pondok anak murid dia. Waktu tu Pak Lang tu ada lagi. Saya sempat kalau nak pergi kawasan mana yang pergi kuliah dengan tok guru saya ni, saya akan pergi ziarah Pak Lang Zakaria ni. Tok guru pada tok guru saya ni. Itu. Tu antara guru mursyid kau tu. Kira tapi benda tu kan dalam kitab ni pun dia bagi tahu jangan kita iktiraf. Pak Lang ni dia alim kan. Sokok pula ni. Jadi gitu kan. Benda tu atas diri kita kena jaga. Tapi kita kalau